Yang ni lah ni rumah baru kita ni. Kita nak pindah kat sini lah. Boleh tahan juga. Nama dia Pasir-Puri Seri Malaysia. Cantik tempat dia. Mana cik? Saya nak pergi ke pejabat pengurusan lah bang. Nanti kawan saya akan tunjukkan dekat mana ke pejabat. Baik, terima kasih. Okay bang, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pemilik baru di unit sini. Saya baru buat pindahan serata dan sebenarnya saya nak buat pindahan apa ni barang-barang lah nanti minggu depan. Macam mana dia punya prosedur ya? Sebentar ya. Ini borang dia dan ini undang-undang kecil. Encik boleh baca lah. Okey. Oh, so maknanya inilah borang yang saya akan isi untuk pindah barang ni. Ya betul. Okey, saya akan isi, saya baca ni dan saya akan isi dan saya akan bagi kepada puan balik lah. Ya, terima kasih. Sama. Puan, ini borang yang saya dah lengkap isi untuk saya ni lah, maklumat yang saya lah. Okey, terima kasih. Baik, sama-sama. Aku perempuan Ceramah kau orang mula lah cari kondisi dia. Enggak lah. Jalan. Oi, hari you tak sehat, saya tolong you. Thank you uncle bisa ditolong buang sampah. Okey. Jom pasang speaker phone. Jom. Lurus tak? Kejap. Okey. Harap-harap lepas ni semua orang jaga harta bersama lah. Harap-harap begitulah. Sekiranya anda baru berpindah di kawasan perumahan berserata, sila rujuk kepada pihak pengurusan. Sila patuhi Akta 757 dan undang-undang kecil di bangunan serata anda. Sila jaga kebersihan dan harta benda bersama. Pengurusan strata berkualiti, kejiranan harmoni. Pengurusan strata berkualiti, kejiranan harmoni.